Assalamualaikum, hai semua. Jumpa lagi dengan kami hari ini di Dapat Sakura Cinta. Yang biasa kami duk kongsi resepi buat roti Arab, buat roti biasa je kan. Hari ini kami nak buat roti ala Turki pula. Nama roti ni roti simit. Tapi kami dah R&D ikut cita rasa kami sendiri. Untuk buat roti hari ni macam biasalah. Nah, di video-video yang lepas kami duk kongsi resepi buat roti, kami cuma guna tepung gandum saja. Hari ni kami guna 1,5 cawan tepung gandum. Lepas tu kami ada setengah cawan susu. Nak guna susu cayak ke susu full cream pun boleh. Kalau tak ada boleh guna air biasa, cuma rasa dia berbeza lah sikit. Seterusnya kami ada 1/8 gula. Kami guna gula perang. Ada juga 1/8 cawan margarin ataupun mentega yang kami dah cayakkan. Dan kalau nak buat roti, bahan utama paling penting selepas tepung, kita kena guna yeast. Ni kami guna yeast 1 sudu teh saja. Hampa, seterusnya kami ada air kopi. Ni dia ni kopi, buat je lah macam biasa pekat-pekat. Nak kopi boleh, nak kopi O pun boleh. Lepas tu untuk bahan salutan roti nanti, kami ada habatus sauda, kacang tanah dan juga bijan. Hampa, tu saja bahan-bahan dia. Jom kita mula buat roti sama-sama. Hampa, macam biasa kalau kita nak buat roti, kita mesti aktifkan yeast dulu. Cara dia mudah saja. Kami guna setengah cawan susu. Ni susu suhu biasa saja nah, tak perlu sejuk, tak perlu suam. Lepas tu tambah gula dan juga 1 sudu teh yeast. Pastikan yeast hampa tu aktif. Cara nak tahu dia aktif macam mana, kita kacau semua bahan-bahan ni biar nanti dalam 10-15 minit kita nampak nanti dia ada buih-buih itu, maknanya dia masih aktif dan boleh kita terus ke proses yang seterusnya. Hampa, seterusnya kami tambah 1,5 cawan tepung gandum. Cuma tepung gandum biasa saja, tak gaduh nak beli tepung roti, insya-Allah. Kalau hampa ikut cara yang kami buat dan sukatan yang betul, roti ni akan menjadi. Hampa, kacau-kacau macam tu saja. Roti simit ni kalau ikutkan resepi asal dia, roti tu nanti dia celup dalam molasses. Molasses tu sejenis air gula perisa anggur. Tapi hari ni kami dah olah ikut resepi kami. Jadi roti kami akan celup dalam air kopi. Tapi kalau hampa suka roti tu lebih manis, hampa bolehlah celup dalam air gula. Air gula merah biasa pun boleh, masak bagi pekat-pekat. Hampa, kami dah kacau-kacau tepung dengan susu ni, dah bercampur macam tu. Terus saja kita uli guna tangan. Nak buat roti ni mudah saja, tak perlu ambil masa yang lama untuk menguli. Bila tepung tu dah sebati dengan susu tadi, terus je kami bubuh 1/8 cawan mentega ataupun margarin yang dicayakkan. Kalau dah tak ada mentega dengan margarin, hampa guna minyak masak pun boleh, insya-Allah. Cuma rasa dia berbeza lah sikit. Hampa terus lagi menguli sampai semua butter tu bercampur dengan tepung. Tak perlu sampai lama-lama sangat, cukup dia bercampur sebati rata macam tu saja. Kita bolehlah nanti rehatkan. Hampa, dough ni kami akan rehatkan selama lebih kurang setengah jam macam tu, sebelum kita terus ke proses yang selanjutnya. Tapi macam biasalah, kalau nak rehatkan dough ni, kena tutup supaya permukaan atas dia tu tak kering. Hampa, tunggu dan tengok hasilnya nanti. Hampa, alhamdulillah selepas setengah jam cuaca hangat hari ni, dough ni pun dah naik kembang macam tu. Macam biasa, kita buang dulu udara yang ada dalam dough ni. Lepas tu dough ni kami akan bahagikan kepada 4 bahagian. Alhamdulillah, walaupun cuma 1,5 cawan, dapatlah 4 biji roti nanti. Kami sengaja buat dalam kuantiti yang sikit supaya mudah untuk hampa nak cuba. Jadi kalau kata buat hasil dia kurang memuaskan pun, taklah rasa macam membazir sangat dan tak serik lah pula untuk kita cuba lagi. Hampa, dah siap macam tu. Hampa ambil dough yang mula-mula hampa bulatkan tadi tu. Lepas tu kita gilin-gilin. Panggil apa?
uli-uli dia bagi dia jadi memanjang macam tu. Proses ni kena sabar sikit, lepas tu kena buat pelan-pelan supaya dia tak putus. Okey, bila dah dapat ukuran yang sesuai, bagi dua macam tu, lepas tu kita pintai-pintai dia macam tu. Lepas kita dah pintai-pintai dia macam ni, nanti kami akan cantumkan bahagian atas dengan bawah tu jadi bulat dan dia jadi macam donat. Tapi masa nak cantum tu hampa pastikan dia betul-betul melekat. Kalau dia tak betul-betul melekat, nanti takut roti kita tu dia jadi putus pula. Okey, hampa cantumkan saja macam tu. Lepas tu tekan-tekankan sikit, pelan-pelan saja. Okey, dah siap. Ulang proses ni sampai semua selesai. Okey, hampa roti ni sesuai sangatlah hampa hidangkan untuk minum petang, untuk sarapan pagi. Sesuai sangat kalau hampa makan dengan cream cheese. Memang sedap. Kalau kata roti ni hampa makan tak habis, esok hampa nak makan, hampa bubuh je dalam oven, pasal dia lebih sedap hampa. Okey, dah siap dah 4 biji macam ni. Langkah seterusnya, kami bubuh je air kopi tadi tu dalam mangkuk yang sesuai untuk kita celup. Lepas tu botol saudah kacang tanah dengan bijan tu bubuh je dalam piring macam tu. Dan ambil roti tadi pelan-pelan celupkan dalam air kopi dan kita salutkan dengan kacang tanah, bijan dan botol saudah tadi. Alhamdulillah, dah siap macam ni, boleh letak dalam dulang. Nanti roti ni kami akan rehatkan lebih kurang dalam 15 minit. Lepas tu kita akan bakar dalam oven dengan suhu 200 selama lebih kurang 15 hingga 20 minit atau bergantung pada suhu oven masing-masing. Okey, hampa, sementara nak tunggu roti ni kembang, jom kita panaskan oven dulu. Tapi roti ni macam biasalah, jangan lupa tutup. Okey, hampa, alhamdulillah lebih kurang dalam 10 sampai 15 minit ikut cuaca lah. Roti ni pun dah kembang macam ni, oven pun dah panas dengan suhu 200 Celsius. Jadi kita akan bakar lebih kurang dalam 15 minit. Alhamdulillah, hampa, ni lah hasil dia lepas dibakar. Hampa tengok tu warna dia menarik sangat kan? Macam biasalah kalau roti kita akan sapu dengan butter atau margarine di bahagian atas supaya roti tu glowing-glowing, nampak lebih menarik dan lebih berselera kalau kita nak makan. Tapi nanti kita tunggu sejuk dulu sebelum disajikan. Okey, hampa, inilah hasil dia roti yang kami dah buat tadi tu. Hasil dia lembut sangat walaupun kita cuma guna tepung gandum besar saja dan kita cuma uli sikit-sikit pakai tangan, tak gaduh nak pakai mixer pun, mak hampa. Hampa tengok roti ni, ni suam-suam panas lagi ni, sedap sangat, mak hampa. Wangi, lepas tu lembut sangat. Kat luar tu dia macam rangut-rangut sikit lah. Hampa tengok tu gebu sangat-sangat. Roti ni kalau makan dengan cream cheese memang sangat-sangat sesuai. Jadi kalau nak tahu rasa macam mana roti ni, hampa kenalah cuba. Okey, hampa, setakat ni saja perkongsian menu sederhana daripada kami. InsyaAllah di lain kesempatan kami akan berkongsi lagi resepi-resepi menarik dengan hampa. Sebelum kami nak mengundur diri, kami nak berdoakan semoga kita semua sentiasa sihat, selamat, bahagia dunia dan akhirat di bawah pelindungan dan rahmat serta kasih sayang Allah SWT. Semoga Allah memberikan kita ketenangan hati, melampangkan fikiran kita. Semoga Allah berikan kita rezeki yang melimpah. Semoga Allah berikan kita kesihatan yang baik. Dan yang paling utama, semoga Allah kurniakan kita zuriat serta keturunan yang soleh dan soleha. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okey, hampa semua, sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.